ada gajah pula. Aku dah lambat ni. May I come in? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni nak balik raya ke ni? Nak balik raya. Kita katakan orang tadi. Jadi, saya nak beritahu ni, kalau balik raya, kalau tersempak dengan gajah, kumpulan gajah ni, saya nak beritahu lah, ada beberapa perkara kita kena beritahu tau. Yang pertama, kita jangan bunyikan horn ataupun pasang lampu tinggi. Yang kedua, kita jangan keluar dari kenderaan. Yang ketiga, kita kena beri laluan dan tunggu gajah tu melintas. Tapi kalau kita tengok dia punya gajah dia tingkah laku dia, telinga dah kembang, lalai dia pun dah mula bergulung, dah mula bersedia nak angkat turun, jadi kita kena undur perlahan kita. Faham? Tapi ingat tau, jangan tengah horn, gajah marah. Baik. Jadi tak apalah, kalau macam tu saya ucapkan selamat raya lah. Berhati-hati jalan raya lah. Dan kita punya hidup balik untuk jasa datang. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.